Kita tunggu lagi 3 minit. Okey. Kakak itu luar itu kosong jabat. Kita tinggal kita apa nanti masuk lagi dia masuk lah. Mengambil dia ada yang masih tak? Oh, tak itu. Ini tidak luar ya. Oh, dia nak masuk tu. Dari masak eh. Okey, kita tunggu lagi dua orang masuk. Kita start pukul 9 eh. Cepat habis, cepat masuk, cepat habis. Okey, ada lagi nak masuk? Tak, dah recording ke Kak? Kak Fidah? Apa? Dah kan? Dah kan? Dah. Ah, Okey, sebab Nur tengok macam ada pause stop recording tu. Okey. Kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buka dengan majlis ilmu ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillah. Oh, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Na'udzu صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Amin. Okey. Saya tutup mic semuanya supaya tidak mengganggu saya. Okey, insya-Allah saya cuba habiskan sebelum pukul 10.30 atau 10 suku ya. InsyaAllah malam ni banyak saya nak kongsi sebenarnya. Okey, banyak sangat. Okey, dengar dan boleh kongsi-kongsi dengan kawan. Kau duduk kedai makan tu, bagi kawan tu telefon sebelah. Kita sebelah. Okey, kalau ada isi sebelah, dengarlah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan saya punya majlis ilmu malam ni. Sebenarnya majlis ilmu sebab kita adalah pejuang ekonomi dan pejuang apa kesihatan. Okey, sorry saya tak share lah pula mana dia tadi. Okey. Tahniah yang dapat masuk. Terima kasih yang dapat masuk. Alhamdulillah. Orang kata apa? Kita 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 dengar ni untuk kesihatan kita dan kita dengar ni untuk ekonomi kita sendiri. Okey. So Nurul kongsi hari ni lah. Okey. Uh, siapa yang baru masuk Zoom malam ni? Bersama saya lah atau baru masuk je macam orang kata di Zoom ilmu macam gini lah. Siapa baru masuk? Boleh tekan satu tak?
Ha. Boleh tak? Boleh tekan satu tak? Nanti Nur akan tahu, Nur akan petik-petik nama. Mungkin, yelah mana tahu niat Nurul hari ni untuk berkongsi, memberi kejayaan untuk kita semua, dunia dan akhirat. Okey, ada tekan satu tak? Encik Muhammad ni baru rasanya dari Nurul rasanya kan? Encik Muhammad ni. Muhammad Muhammad Yaakob. Rasanya dari Nurul rasanya. Boleh tekan satu Encik Muhammad? Satu pertama kali. Alhamdulillah. 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 JB. 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 Okey lagi. Cik Muhammad. Saya rasa Cik Muhammad, dia dah bagi duit untuk register tapi saya tak sempat lagi nak buat. Saya pun sampai rumah tadi hampir pukul 8 malam. So insyaAllah lepas ni saya cuba buat lah. Okey. So kita mulalah. Kalau tak faham, boleh tanya siapa yang apa ajak masuk Zoom ni. Okey, kalau Nurul nak explain satu-satu memang orang kata uh, lambat habis lah. Okey. Kalau tak faham saya punya bahasa, saya asal daripada orang Terengganu. Kalau tak faham saya punya bahasa, boleh apa? Tanya Nurul. Okey. Sekejap ya. Sekejap ya. Aduh. Salah. Okey. So, hari ni Nur nak ajar macam mana nak jadi pakar buat duit 5 angka dengan app sahaja. Okey. Lambat 3 minit. Oh, kena denda lah Syafiq ni. Okey. So, macam mana kita nak buat apps dengan hanya 5 minit. Okey, banyak slide. Ada beberapa slide saya yang orang kata rasa terkejut lah. Sebab ilmu Nurul bagi ni ilmu percuma dan tak dapat di mana-mana. Okey. So, malam ni kita nak bercerita tentang ramai orang nak buat duit. Tapi orang kata susah lah Nurul. Nak buat susah lah Nurul. Macam mana nak dapat 10K Nurul? Aku ni kerja tak pandai. Aku dah tua. Aku ni duit tak ada. Sebab duit tak ada lah kena buat. Aku ni sakit. Macam mana? Sebab sakit lah kena buat. Kan? So, malam ni mata kita lihatlah slide Nurul ni. Telinga dengar. Mulut diam. Jangan popek-popek-popek kat belakang. Sosek-sosek nanti hilang. Okay? Akal kita Allah bagi kita berfikir dan hati kita menilai. Okey, menilai apa yang dia cakap. Fikir betul-betul, tepuk dada, tanya hati, tanya iman bukan tanya selera. Ya. Okey, nak bercerita Nurul buat apps. Ini orang kata pada zaman COVID. COVID 2021 nama saya sendiri. COVID 2021 kita bisnes guna app sahaja. Okey, bisnes kita guna app saja, bukan pergi ketuk-ketuk kereta orang, bukan pergi ketuk-ketuk pintu rumah orang. Dan yang terkini ada yang luar biasa, nanti Nur tunjuk bukti dia, okey? Percuma saja kalau awak nak dapat di luar, berpuluh-puluh ribu awak kena bayar. Beribu-ribu, okey. So, dengan app saja, Nurul adalah penjawat awam, okey? Buat bisnes ni part time saja, Nurul bukan orang kata scam-scammer, bukan. Okey, Nurul buat business forever living. Okey. Dan buat dengan app saja, dengan telefon saja. Dan semua dalam ni 34 orang participant semua boleh buat melalui apps. Okey. Dengan app saja, kalau Nurul penjawat awam nak dapat setahun 121,000 panggil gratuity, berapa lama Nurul kena kerja? Okey. Ini dan tempoh setahun 2021, 2022. Ini bukan bisnes main-main.
Melainkan you memang tak nak join buat main-main. Itu tak boleh nak cakap apa. Okay, ni bukan bisnes main-main. Ini bisnes real. Ini bukan bisnes scam. Ini bukan bisnes pelaburan. You masuk duit. You tunggu 500, you masuk, you dapat 10,000. Nipu. Contoh, Cik Muhammad bagi kat saya 500, tak dapat produk. Saya kata, Cik Muhammad, 3 hari nanti Cik Muhammad dapat 10,000. Cuba fikirlah logik. Saya dapat 500. Macam mana saya nak bayar Cik Muhammad 10,000? Nampak tak? Tak logik. Tak logik langsung. Sebab tu banyak scammer-scammer. Tapi kita ni sebenarnya yang orang kata membesarkan scammer. Sebab kita percaya sangat. Percaya sangatlah dapat 500, dapat 10,000. Semua menipu. Okay? So, saya kata dah saya siapa? Saya penjawat awam. Okay? Saya isteri orang, anak 3. Orang Terengganu, bekerja di Perak. Okay? Masih ada suami. Okay? Saya join Forever 2020 masa COVID. Okay, orang COVID masa tu pada 18 bulan guys, start COVID kan. Okay, inilah saya punya tu. Tak perlu cerita saya punya siapa. Tengok saja saya punya ni. Dan you kena buat mungkin lebih daripada saya. Okay. So, ini bukan seka bodoh tadi. Ini bukan skin cepat kaya. Ini adalah real business. Ramai orang kata, Nurul, saya letak modal, saya duduk. Okay. So, saya tanya balik. You lapar, you makan nasi, you letak je nasi kat depan pinggan you, you tak ada suap. Tak boleh. Benda senang je. You tak perlu jumpa orang, you tak perlu ketemu orang, you ambil telefon. Selama ni pun you duduk tengok TikTok, you duduk tengok WhatsApp, duduk tengok ngarut video yang tak mendatangkan hasil. Why not you buat Forever Living memang mendatangkan hasil. Okay? Sebab kita kerja berpasukan, jangan risau. Okay. So, ini saya nak tunjuk. Okay? Income bulan pertama 2,000 lebih. Kenapa saya teruja dengan 2,000 lebih? Sebab kalau tengok income saya bulan pertama nanti saya tunjuk 500 lebih je. Tapi ini orang tak pandai baca, tak pandai nulis, tak sekolah, duduk di Pulau Pangkor, hanya tim Pulau Pangkor, bulan pertama 2,000 lebih. Kita tahu Pulau Pangkor apa? Orang yang kerja nelayan, orang yang orang kata apa, jual kedai makan. So, kalau kita duduk di Kelantan, kalau kita duduk di Terengganu, kalau kita duduk Perak ke mana, hulu pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting, kita nak ubah hidup kita, kita nak sihat. Sebab kalau kita tak sihat, kita adalah contohlah, ada duit 2,000 bawah bantal. Tak nak beli barang, tapi kolesterol tinggi. Tiba-tiba pergi IJN. Okey, bila you pergi IJN, cukup tak 2,000? Tak. You akan pergi 20,000, 30,000. Masa tu nangis, keluar air mata darah pun tak guna. Okey, duduk di hospital, nak jalan mahanak pun tak boleh. Nak pergi mana? Nak pergi kedai pun tak boleh. Nak lepak minum, tertarik pun tak boleh. Masa tu you baru tahu kesihatan dan duit ni adalah sangat penting. Okey? Kalau duit tak ada pun sakit. Sakit badan pun sakit. Nampak? So, kita dah Forever Living ni, kita nak sihat badan, sihat poket. Okay? Jangan sayang-sayang duit. Okay. Inilah papan impian saya. Oh, suka saya kata, Nurul Soho sangat. Ya, memang Soho. Sebab apa? Sebab saya buat ni dalam masa tempoh 2 tahun, saya boleh semua ni orang kata. Okay, saya boleh bawa family mak ayah saya pergi umrah. Saya boleh, orang kata, Alhamdulillah, kita bekerja, saya bekerja untuk siapa? Untuk anak-anak saya. Sebab saya tahu masa depan dia orang ni memang orang kata dari segi pembelanjaan, dari segi masa depan. Kalau lah saya suka cakap dengan anak saya, kalau awak tak belajar hari ni, Umi dengan Walid tak ada, nanti awak akan kena dipijak-pijak. So, kita mesti bersedia untuk anak kita kena nasihat, kita kena adakan untuk dia. Bukan kita sekadar, Along, Umi sayang kamu, Along. Setakat di mulut. Ramai orang macam tu. Tapi orang tak sedar yang bahawasanya kita punya aset untuk anak-anak, kita punya simpanan untuk anak-anak dan kita punya kesihatan untuk kita dan anak-anak sangat utama sebenarnya. Okay? Okay, so inilah saya dapat dah di rumah saya di Pengadam Baru, 4 bilik 3 bilik air. Daripada Viva lah kereta saya lah, seorang perempuan, kita suami jangan cerita lah. Okey, kereta saya ini adalah kereta second saya. Pertama Viva dan saya ambil nombor masuk ke kereta saya GR. GR ni sebab suami saya pilih dan saya delivery pada hari
5 5 Oktober 2021 dan genap berapa tahun dah genap uh, 21, 22, 23, 25 kan. 21, 22, 23, 25 tahun lebih kurang. Hari 5 Oktober baru ni. Delivery sama dengan hari jadi suami saya. Sebab, kenapa? Saya buat bisnes ni 6 bulan seorang-seorang. Suami tak ada. Sebab, betul saya ngaku. Sebab suami saya takut. Takut kena scam. Sebab suami saya adalah bekerja di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ewan Pengguna. Ramai sangat orang datang dia cerita menipu pasal Facebook, cerita kena tipu cikgu. Jadi dia tak nak. Bila saya dapat income RM15,000 baru cakap, bang ni income saya. So saya bawa dia pergi mana-mana nanti kita tengok. So masa tu dia terbuka mata, barulah dia kata apalah sebab dia dah apa orang kata support saya ikut je lah beli kereta dia yang dia nak. Tak ada masalah kan. Gitu. So saya bawa lah ni, saya cerita lah. Saya bawa pergi Mexico, saya bawa pergi Istanbul, saya bawa pergi Cancun, saya bawa family saya, mak ayah saya ni pergi Tanah Suci Mekah mengerjakan umrah duduk di Safwa Hotel dekat Jam Tinggi tu. Okey. Bilik 11,000, 12,000. Lepas tu dekat Madinah saya duduk di bilik pintu 338. Memang mak saya tak sampai 50 meter pun. Mak saya ulang alik je pergi. Mak saya sendiri je pergi dengan makcik saya yang tudung biru tu dia sendiri ulang alik. Okey, dia pergi. Yang tudung hitam tu mak angkat saya. Okey, dia memang masa tu dia bawa cucu dia 9 tahun tu memang tak sihat. Jadi dia banyak duduk di hotel tapi nak nunjukkan mak saya ni, ayah saya ni dah 70 lebih yang bermisai tu, bermisai sebelah saya tu kan, sebelah suami saya tu, dia orang kata boleh berjalan sendiri ke 338 pintu. Okey, dan pada 2021 COVID melanda, saya juga boleh pergi melancong tapi tak boleh pergi sebab lockdown. Company bagi saya 2 wafer. 2 wafer saya dah tunjuk tu saya. Okey, satu suami saya dan satu saya. Kalau bisnes lain, kalau you sakit, you lockdown, you apa, you akan burn. Minta maaf, company takkan bayar you. Okay, kena ingat macam ni. So, penat lelah you setahun, you dapat pergi melancong, you dapat whatsoever, dia burn. You penat tak? Penat. Tapi dalam forever living, you buat setahun saja. You buat gila-gila tapi akhirnya lockdown. Tak boleh buka. You masih dapat gold wafer tau. Gold wafer. Emas 99 wafer tu yang saya pegang 2. Kena ambil sendiri kat HQ. Tanda tangan. Okay. Yang saya pergi ni Cancun, Mexico ni. Belakang tu Pulau Caribbean. Okay. So maknanya saya ni tak pernah pergi pun. Bos Sarawak tak pernah pergi. Cuma balik ke Terengganu penuh lah naik terbang. Okay. Tapi kita ni sebenarnya kalau nak pergi melancong, biar melancong orang belanja. Biar melancong orang kata bagi duit poket. Kalau you orang kata tak nak lah dulu, saya dah tua, umur 70, saya tak nak pergi Istanbul, saya tak nak pergi Cancun. Tapi awak perlu sihat dan awak perlu at least sekurang-kurangnya you kena pergi Mekah. Sebab makcik saya tudung coklat baju biru tu dia tak pernah menjejak kaki di Mekah. Dah umur dia dah hampir 80. Dia cakap Angah makcik nak ikut Angah. Orang Jerangau. Kata marilah makcik nak ikut kok. Kata sebab dia kata takut makcik mati kat gini makcik tak boleh pergi Mekah. Tak apalah Angah umrah pun umrah lah. Tak apa makcik mari nak ikut. So dia datang Alhamdulillah sampai sana memang dia tak ada sakit pun. Apa suara tak dengar ke? Suara tak dengar ke? Sekejap tadi hilang. Okey dan. Okey, Allah Akbar. Sekejap Hello. Dalam telefon balik, Umi tengah Zoom. WhatsApp. Nak saya yang sulung. Okey. So, kita, kalau kita kata kita tak ambuh dah naik kapal terbang, tak ambuh pergi Istanbul, tak ambuh pergi mana-mana, tak apa, kita kena pergi Mekah. Tapi kalau kita kata takut naik kapal terbang, tak apa. Kita mesti ada sihat dan kita mesti ada sekurang-kurangnya ada rumah sebutir, hak duk nyewa tu lah kan. Ataupun ada satu lagi, gitu. Okey. So mungkin inilah bisnes yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita. Betul tak? Sebab kita doa, ya Allah yang taku, bagilah aku rezeki, ya Allah. Tapi masalahnya kita doa saja tindakan tak ada, sia-sia. Okey? So kalau kita ada duit sikit-sikit tu, buatlah, jagalah kesihatan sambil kita orang kata benda ada income.
Okey? Kita ada income. Suara jelas dari awal tadi. Alhamdulillah. Okey. So, kita ada income. Okey. So, apa yang nak dikongsi? Okey, apa yang nak dikongsi kat sini? Apa kelebihan orang kata bisnes ni? Okey? Apa yang kita nak kongsi tentang kelebihan bisnes ni? Yang pertama, kita tak perlu renew keahlian. Okey? Maksudnya, dia macam gini. Macam gini. Umur kita ni dekat dunia ni sekali je seumur hidup. Okey? So, sama juga dengan kita punya, Allahumma salli Muhammad, kita punya keahlian. Okey? Sekali seumur hidup. So, sama je. Kita hari ni join Cik Muhammad, tak perlu nak pening-pening nanti. Oi, Nurul nanti minta pula duit aku. Tak, Nurul takkan minta dah. Okey? Dan kita ada gaji setiap bulan selain daripada bonus. Maksudnya, kalau kita ada gaji ni, macam kita kerja kerajaan lah. Okey, setiap bulan ada gaji. Setiap bulan ada bonus. Nampak tak? So, kalau sekarang kalau kita pencen, kalau kita tak ada duit, orang kata benda, tak ada duit masuk, kita nak gaji daripada kita kerja kilang, penat. Okey, duduk di sini. Okey, sebab selain daripada gaji, kita dapat untung runcit 30% hingga 48%. Okey, maknanya satu barang, besar ke tak besar? Memang besar gila. Okey, bonus kita 25% hingga 43%. Okey, mana maksudnya nanti saya tunjuk. Jangan risau, saya tunjuk. So, stay sampai habis. Okey, ni saya bercakap dulu. Okey, kita juga ada extra bonus 5% hingga 18%. Duit poket melancong sehingga 32,000 USD. Dia masuk dalam kad kita. Okey, bukan dia bagi masuk sampun. No. Sehingga 32,000 USD. Maknanya kalau kita dapat 1,000 USD dah tak ngempak berapa kita dapat. Maknanya ini duit belanja kita game. Dah lah dia belanja kita tiket kapal terbang. Dia belanja kita hotel 5 star. Dia bagi pula duit poket. Maknanya kita bawa benda. Kita bawa baju dengan body kita je. Gitu. So, melancong VIP boleh bawa anak tak kira tanpa usia. Maknanya kalau anak tu 3 bulan boleh bawa dah. Saya pergi Mexico, pergi Bangkok, ada saya punya partner, dia bawa baby umur 3 bulan. Okay, jam bonus, royalty bonus ni unlimited. Bukan setakat gaji, bukan setakat untung runcit, bukan setakat bonus, bukan setakat extra bonus, bukan setakat duit poket, bukan setakat melancong. Kita ada lagi bonus-bonus lain dan semua bonus ni dibayar satu kaki, satu line bonus tetap dapat. Maksudnya, kalau you ada seorang bawah je, satu line, no pairing system. No berkaki-kaki. Nak berkaki-kaki pun terpulang. Kalau kaki 10 ada, satu je hidup, tak ada masalah. Bonus tetap bayar. Jelas? Okay. Next. Okay, kenali bisnes perniagaan kita sebelum bermula. Suka saya kata, kalau Cik Sapik dia suka lah ni, saya suka kata kan. Kalau kita nak menikah kan, kita kena kenal dulu calon kita. Ke kita main menikah lalu, hari ni jumpa Cik Sapik, nikah tu dengan Cik Sapik. Tak boleh. Kita kena kenal dulu. Betul tak? Ke ada orang nikah. Ada juga mak ayah suruh kita menikah, kenalkan dengan kita kan. Tapi, kita orang kata, Allah masalah Muhammad. Kita mesti tanya dulu nama benda, umur berapa, kerja mana ke main menikah tu. Tak, betul tak? Okay. So, kita ni nak jadi bos sendiri. Ini saya dekat Mexico. Okay. Ha. So, kalau saya macam saya kerja, masa terikat, income static, tiada masa, tiada wang. Kalau saya kerja makan gaji je. Nurul, kenapa kau dah kerja kerajaan, kau tak berhenti? Ramai bisnes kat luar sana. Dulu aku buat bisnes .y lah, Lily lah, bagai-bagai, semua orang berhenti. Sebab apa dia kena berhenti? Sebab dia konsep bisnes dia tak sama dengan konsep bisnes kita yang you kerja, you tak perlu berhenti. Tapi kalau you nak berhenti, itu you punya pilihan. Kita tak paksa. Okay, kita boleh buat part time saja sebab tu tajuk dia ni. Kita boleh jana income dengan app sahaja. Okay? So, kalau kerja kerajaan, masa terikat swasta, income static naik setahun 125, 100, 115 macam tu je. Tiada masa, tiada wang. Pukul 5, pukul 8, pukul 5, pukul 8 balik. Okey, betul tak? Okey. So, kalau suri rumah kau, kalau ada degree kau, okey, siapa bini tak kerja ada degree? Boleh buat sini. Jangan duduk saja-saja membawang,
membawang, memotong bawang. Kita ajar buat wang. Gitu. Okey. Lepas tu berbisnes berniaga sini. Nurul, aku ada kedai lah Nurul, dia kata. Okey, semalam saya ada jumpa, tak tahulah akak ni ada duduk dalam ni. Semalam saya jumpa program KKL, dia kata, Nurul, saya ni ada kedai. Okey, di Felda. Tetapi saya sekarang, kedai saya dah kurang. Sebab apa saya tanya? Sebab Segi dah masuk. Yes, sekarang Segi masuk kat Felda. Bila Segi masuk, kedai-kedai runcit lain akan jatuh. Sebab di Segi barang murah semua ada. Okay. So, bila you nak berniaga situ, you akan ada persaingan dengan Segi. Modal you makin besar. Tiada masa. Overhead you tinggi. Sebab nak lawan ke Segi ni macam mana nak lawan ke Segi ni? Betul tak? Kita nak lawan ke Segi ni. Okay. Kita perlu ada forever business owner, iaitu masa berganda, income infinity, berpasukan, kembara dan keliling dunia. Maksudnya, kita kena duduk duduk di business owner. Kenapa business owner? Okay, sebab kita ni, kita boleh buat income suka kita sebab kita adalah business owner kita. Baru betul forever business owner. Hotline .y business owner tak. Sebab kalau you business owner, you tak perlu bayar sebab you punya business. Contoh, you rumah sendiri. Dah habis loan, you punya sendiri. You tak perlu lepas ni bayar, lepas ni tak. You sendiri. Melainkan rumah sewa. 100 tahun sewa kena bayar semua ke orang. Orang lain untung. Nampak tak? Tapi business owner forever living, you yang untung. Masa berganda, kerja berpasukan. Macam buka cawangan lah. You tak ada duit nak buka cawangan. Nak buka kedai A, kedai B, kedai C, kedai D, tak ada duit. So, you kena buat ni. Berpasukan. Okay? Ilmu pun free. Betul tak? Okay. So, macam mana nak tengok bisnes ni, Nurul? Okay. Allah Akbar. Laju teh. Okay. Kita duduk di network business. Network Nurul, malah lah aku masuk MLM. Tunggu dulu. Ini MLM kat dunia ni ada 1,000 MLM contohnya Nurul. Sebut macam-macam kita tak tahu. Ada 1,000 sebenarnya. Macam-macam kalau Nurul sebut, you all pun tak tahu. Nurul pun tak tahu. Bila Nurul jumpa orang betul, kau buat bisnes apa? Oh ni. Aku tak pernah dengar pun. Ceritanya MLM ni ada 1,000 kat dunia. Tapi hanya satu je forever living yang you tak pernah jumpa, yang orang kata memang lain daripada yang lain. Okay? Forever living. A, B, C, D, E, G, H, I, Z tu semua you dah buat. Tapi F, forever living you tak pernah jumpa. Okay? So, kita adalah network marketing business. Okay. Kenapa? Yang pertama, kita dah ada platform. Kita ni, orang kata, kita ni direct dengan kilang. Nanti Nur cerita. Tengok dulu hot ni. Okay, nanti Nur akan terang. Okay. So, kita ada sistem terbukti. Setiap bulan kita buat program. Ada Cina, India, Melayu, semua berbilang bangsa. Siapa nak berjaya, tak kisahlah you umur berapa. Dia start 18 lah boleh register. Ada hok umur 73, ada hok 80 lebih. Tak ada masalah. Tu tak kisah you agama apa, you bangsa apa. Semua boleh. Okey, kita akan ajar. Okey, kalau you rasa, bisnes saya dulu suka dia sangat positif. You kalau suka positif, kat sana 100% positif. Kat sini 200% positif. Tak percaya, siapa yang dah pernah pergi program kita, boleh tekan api kat chat kalau rasa suka kita ni 200% positif lebih pada bisnes lain. Okey. Okay, so ini web apps kita. Okay, ini Facebook saya, ini apps, ini TikTok saya, ini apps kita. App Forever Living. Okay, Nurul ni Cik Muhammad dah bayar duit kat Nurul tadi. Nurul belum daftar lagi. Kak Jagi dah siap Nurul daftar. Jadi Cik Muhammad nanti nak beli barang, tak perlu order ke Nurul Cik Muhammad. Nurul tak payah pening-pening. Cik Muhammad duduk Kelantan. Nanti dekat app yang tengah ni yang nama Nurul ni, dia akan ubah nama Cik Muhammad. Cik Muhammad sendiri. Cik Ajang, Acah Jang sendiri. Cik Syafiq sendiri. Cik mana lagi? Kak Mas sendiri. Okey, Muhammad Erving sendiri. Alhamdulillah. Muhammad Erving sendiri. Siapa lagi?
Honor 12 sendiri. Sendiri punya. Tak perlu Nurul, boleh tak nak order ubat gigi setiup? Tak perlu. Nurul pun pergi post office. Tak perlu. Awak isi sendiri. Nurul akan ajar order sendiri. HQ akan post. Mudah sangat-sangat. Sekarang ada lagi paling mudah. Okey? Mudah. Okey. So, orang kata Nurul, aku ni baru masuk Nurul. Tak tahu lagi Nurul. Terkial-kial. Dalam bisnes ni, kita punya leader, apa yang tak bagi? Bagi belaka. Orang kata kalau lauk tu, kalau orang Pantai Timur ada belaka. Budu ada, ulang ada, ikan singgang ada. Benda lagi. Jeruk mamang ada, petai jeruk ada. Buah kedah ada. Ada belaka. Faham tak? Siapa yang tak faham, kena faham kan? Okey, maknanya kita dah ada jalan. Kita dah ada hidangan. Kita cuma makan je. Gitu cerita. Kejap, Nur nak buka ni. Cik ni asyik besar je. Nur pun tak faham lah kenapa. Aduh. Okey. So, kita ada belaka. Memang mudah. Alhamdulillah Kak Noreha. Mudah sangat Kak Noreha. Tak tahu nak kata gana. Okey. So, inilah kita nak ceritanya. Selain daripada apps tadi, kita ada support team. Okey, training. Kita ada training. Ya Allah, takut nak mari dengan tak nak mari je. Okey, kalau ada training yang free, kalau kita kena bayar pun training dalam orang kata RM50 ke RM40 pun kita akan bagi diskaun less lagi. Kalau bayar RM40 pun tahu tak ilmu trainer ni kalau you nak dapat kat luar daripada jutawan you kena bayar beribu-ribu. 1,000, 2,000. Ini kita dapat free. Ini Zoom pun kita buat. Duduk depan komputer, duduk depan telefon. Daripada duduk buat ngarut-ngarut, PT pun tak boleh. Baik duduk buat ni. Okey. Ini jutawan-jutawan Melayu. Banyak lagi lah jutawan-jutawannya. Okey. So, ini bonus yang dapat dalam masa setahun totally. Siapa nak yang macam gini banyak-banyak ni? Okey. Siapa nak tekan nombor 1. Nak awak baru-baru ni. Siapa nak? Siapa nak tekan nombor 1? Awak baru-baru ni. Ke tidur dah? Siapa nak? Ramai korang nak? 5 orang je nak? Okey, saya doakan yang tekan satu-satu ni nok ni semua nok le. Semua nok tak apa. Saya doakan dapat. Dengan cepat dan pantas. Okey? Okey, so ini orang luar negara. Nurul, orang luar negara ni Nurul. Takutlah nak join luar negara. Tak, sebenarnya jangan takut. Siapa takut tu Nurul kata buka akal ni kena fikir. Hati ni kena nilai. Sebab apa? Sebab apa yang Nur cakap ni, bisnes dah menawarkan kita ciri-ciri bisnes Islam. Okey? Ciri-ciri bisnes Islam. Kalau kita takut sangat tengok orang-orang putih ni, kan? Sebenarnya WhatsApp kita pun dari luar sana. Jangan takut. Yang penting poket kita. Okey. Ini Nur nak tunjuk yang baru sangat Nur nak masuk ni, bukti Nurul Stock Share yang ni Nur nak tunjuk macam mana teknik orang cari kita ni guna wajum. Siapa yang dapat WhatsApp daripada Nurul? Okey, tekan nombor 2. Siapa selain daripada saya yang dapat WhatsApp tiba-tiba masuk, tekan nombor 3. Yang dapat WhatsApp daripada saya nombor 2, daripada orang lain tekan nombor 3. Saya nak tengok. Saya nak tunjuk ni bukti depan mata yang tak ada dalam bisnes lain. You punya wajum. You tak kira you umur berapa, tak kira you bermula. Saya nak tunjuk ini wajum. Dan kalau you nak belajar wajum ni kena bayar 4,000, 5,000 atau you bayar orang tu untuk generate you punya orang kata bisnes. Tapi kat sini, you generate sendiri. Bagi ilmu percuma, kita buat program paling dekat, saya tak ingat di JB. Kena check siapa yang hantar link ni, boleh pergi.
kena tanya kat mana. Okey? So, saya nak stop skrin ni. Saya nak tunjuk skrin Wajum. Boleh? Okey, maksudnya kat sini awak duk jumpa dah bisnes macam ni. Kalau awak join Forever Living, awak akan dapat Wajum ni. Kita akan ajar percuma saja. Okey, 11 bulan tak ada di Bukit Mentajam Wajum. Okey? 25 di Johor. Di Kuantan saya tak pasti. Minggu selepas Bukit Mentajam kot. Program kita sangat banyak. So, Wajum ni leader Forever Living yang founder. Okay? So, kalau you nak subscribe Wajum, tapi you buat bisnes lain, you kena terminate. So, you buat Forever Living sebab apa? You ada Wajum, you ada teknik-teknik apps lain, you punya bonus besar. Bonus tu tunggu sampai selepas Wajum ni, nu cerita. Okay, produk pun best. Sekejap. Nu stop share yang ni Oh, mana. Kejap. Sekejap. Nu kena buka ni dulu. Allahu Akbar. Salah. Hmm. Sekejap. Sekejap. Tadi patut nu standby dah. Lupalah pula. Aduh. Okay. Okay, bismillah. Ayah. Sekejap. Okay. Okay, Wajum. Hmm. Okay, nampak tak skrin dulu? Mana Wajum aku? Okay. Nampak Nak cek je. Nampak? Okay, nampak. Alhamdulillah. Kita tahu Nurul cakap tadi Nurul penjawat awam. Okay, so Wajum ni yang membantu Nurul untuk bercakap, AI bercakap dengan you all. Saya bagi contoh, semalam, atas ni Kak Pidah punya. Okay, semalam saya punya. Saya semalam baru pertama kali join program Wajum di KL. Okay, yang saya pergi. So, masa dalam kereta tu, saya balik dari KL ke Perak, masuk WhatsApp dalam handphone saya macam ni. Mana dah? Okay, nampak tak? Nampak tak? Nanti dulu. Cerita kat tengah tu ada tak? Nanti Cik Azman. Dah tak. Okey. Ini yang Kak Pidah punya. Kak Pidah ni kenapa dia banyak? Sebab saya baru belajar semalam hari Ahad. Saya balik pukul 6 tu. Saya sampai ke Perak tu. Dalam kereta tung, 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 tung. Saya duduk bawa kereta je. Telefon saya menjawab-jawab. Sekarang pun tengah duduk jawab-jawab ni. Nampak? Banyak duduk jawab-jawab. Okey. So, ini Kak Pidah punya. Sekejap. Nampak tak? Sekejap ya Allah. Nampak dah tadi Wajum. Siapa rasa best? Komen. Siapa pernah dapat daripada sini? Siapa pernah dapat sebelum ni bisnes macam ni? Siapa pernah dapat bisnes macam ni? Ada? Ada ke orang jual macam ni? Ada ke? Saya baca komen je.
Tak pernah. Tak ada. Ya, siapa ada? Ya, tak ada. Tak ada. Tak ada. Yang adanya apa? Yang adanya. Yang adanya apa tahu? Saya share balik skrin. Yang adanya apa? Cik Syafiq, awak punya dah mati. Awak boleh tak apa bayar balik awak punya keahlian? Ah, itu ada. Okey, masuk balik wajum. Ah, cuba kata wajum ni memang siapa tak pernah jumpa. Ya, inilah cerita Nurul duk cakap, tolong dengar cakap. Inilah teknik orang cari kita. AI tolong jawab. Kalau you nak keluar kat luar, berpuluh-puluh ribu you kena bayar. Okey, dengan syarat you mesti buat Forever Living baru you buat Wajong. Sebab founder Wajong adalah Forever Living manager. Gitu. Okey, ni baru tracer. Memang tak pernah jumpa. So, tak ada masalah. You tua ke, you muda ke, sakit ke, pekak ke, bisu ke, tak ada masalah. Boleh. Dan Wajom ni bukan boleh WhatsApp saja. AI boleh voice note kan. Boleh keluarkan gambar. So, kalau you buta sekalipun, boleh dengar, memang boleh buat bisnes. Okay. So joinlah Business Forever Living. Banyak lagi hot menarik. Okay, ni salah satu menarik. Ciri Business Forever Living, okay, dia adalah ada 3. Iaitu dia network marketing, online marketing, health and wellness. So, 3-3 mesti ada. Okay, mesti ada. Kalau kita nak buat offline pun tak apa, tak ada masalah. Okay, saya lajukan sikit. Okay, selain daripada wajum tadi, yang teknik orang cari kita yang pumpang-pumpang AI duk WhatsApp tu, yang kita relax sahaja sampai closing, itu adalah AI yang buat. Okay? So, sebab tu dalam bisnes ni, Nur kata dah boleh buat part time je. Kalau tak tahu telefon pun tak ada masalah. AI kan tolong jawab. Kan? Kalau tak pandai bercakap pun AI kan tolong jawab. Bukan awak tolong jawab. Okay, 3 ciri bisnes yang perlu kita pilih iaitu di Forever Living memang lengkap dah. Ada 3 syarikat, produk, pelan pemasaran. Okay, so kita syarikat dulu. Kena cerita dulu. Okay, dia lama dah sejak 1978. Okay, 46 tahun dah di dunia, 47 di USA, Arizona. Jangan takut. Kita bukan Israel punya. Okay, so kita ni hanya duduk di US saja. Orang pergi US, orang menetap di US, orang yang dilahirkan di US, kita kalau pergi Malaysia duduk sana lahir anak, kita bukan orang Israel pun. Tak semestinya kita duduk mana, yang penting kita baik. Di Malaysia pun lagi jahat, ramai lagi scammer, minta maaf cakap. Ya? Pembunuhan pun banyak. Tak semestinya, di US takut. No. Okay, kita pakai WhatsApp pun US punya. Okay, jangan petikai pasal yang penting kebaikan produk dan ekonomi kita okey. Ya? Okey, yang kedua syarikat global besar dan company Forever Living berada di 170 buah negara dah. Okey? Masa COVID 2021 dia buka 3 negara iaitu termasuk di Kuwait. Tetapi bisnes lain tutup. So kita ni kaya dah, bebas hutang. Okay, aset berbilion-bilion dah. Private company, bukan public company. Sebab tu kita tak ada dalam bursa saham. Sebab kita private company, bukan public. Kalau public suka hati, siapa boleh masuk? Macam rumah kita lah. Macam bilik kita. Macam bilik kita. Okay, kalau bilik kita, kita mana boleh bagi orang masuk? Betul? Okay. Syarikat kita dah kukuh dah. Jualan kita menaik dah setiap tahun. Tidak terkesan langsung dengan krisis ekonomi. Sebab tu saya kata tadi, masa COVID 2020 kita boleh membina 2-3 syarikat. Okey? Okey, cerita tadi untuk Wajom. Kita hanya bagi Wajom kepada orang yang nak bisnes saja. Orang yang user produk kita takkan ajar, kita takkan bagi Wajom. Sebab apa? Dah lah tak nak bisnes sebab tak suka duit. Nanti masuk duit pumpang kan pening pula. Jadi kita tak paksa, kita hanya bagi Wajom kepada orang yang nak ubah hidup, yang betul-betul nak duit, yang betul-betul nak bisnes. Okay? So tiada paksaan ya.
Okey. So, kita ada lesen berniaga di 170 buah negara. Kita boleh daftar ejen di semua negara. Contoh, Encik Muhammad duduk di Kelantan, nak daftar ejen Singapura pun tak ada masalah. Okey? Maksudnya, kenapa tak ada masalah? Jadi, kita ni center duduk mana-mana. Cik Muhammad tak perlu post pergi Singapura. Tak, dia hanya order dekat app saja. Cik Muhammad duduk Malaysia dapat bonus dalam US dollar Singapura. Okey. Kita tak perlu duduk tak perlu simpan stok Malaysia nak post, tak perlu kos-kos tambahan nak naik kapal, tak perlu. Cik Muhammad pun tak perlu nak pergilah Singapura tu mahal, duduk je di Malaysia. Okey. Fizikal badan kita di Malaysia tetapi kita boleh menjana income di luar negara. Bayangkan kita ni macam orang kata bisnes dia yang global lah. Maknanya kalau kita buka farmasi ABC tu kita buka pula di Singapura. Tapi duit kita tak ada. Jadi kita pakailah forever living. Okay? So kita berada di UAE, kita juga berada di Palestin. Okey, kita berada di negara-negara Arab dan sudah tentunya siapa faham, siapa yang nak masuk negara Arab ni, nak bina bangunan gedegang, center gedebuk besar, ada bangunan sendiri, kita perlu patuh syarat-syarat dia. Sebab untuk masuk ke negara Arab ni bukan senang. Okey, paling simple yang senang kita cakap, kalau kita nak gina Arab budak lelaki sunat. Betul, dia sunat awal. Betul tak? Okey. Paling simple. Okey, yang kedua produk. Kita bukan produk keras sebab kita produk orang kata produk repeat order. Yelah kita hari-hari pakai ubat gigi ke tak? Ke dok pakai ubat gigi? Nurul, aku memang dok pakai ubat gigi sebab gigi aku tak ada. Nurul, tak apa. Selagi kita ada gusi, selagi kita ada mulut, kita kena pakai ubat gigi untuk elak uh, uh, dia macam antibiotik tau ubat gigi kita ni. Karang gigi, asam mulut, macam mulut berbau. Mungkin Nurul, mulut aku tak ada. Nurul, ada kepala. Tak apa, ada kepala ya. Ada kepala, ada rambut. Kalau mengering, ambil buat shampoo. Tak ada masalah. Okey, produk kita bukan produk bermusim. Macam sekarang nak raya, orang jual baju raya. Nak puasa, orang jual kurma. Dok, kurma. Tidak ya. So, maknanya kita ada semua. Madu ada, ubat gigi ada. Kita pakai semua. Sabun, shampoo. Daripada kita beli kat luar, baik kita beli kat sini, dapat bonus. Okey. Kenapa Nurul kata belilah Forever Living produk? Sebab bonus kita besar, 25%. Bukan 3%. Okay. So, kita bukan produk viral. Kita bukan produk terdesak. Okay. Kita tak perlu paksa-paksa orang beli. Hanya semua beli kat apps. Okay. Repeat belian tinggi. Produk head to toe. Dari rambut sampai ke kaki. Monopoli, aloe vera, madu, essential oil. Produk banyak lah. 200 lebih, 300 dah lebih sebenarnya. Ladang, kilang, perkapalan sendiri. Dan kita, produk kita, hak cipta terpelihara. Kenapa Nurul bawah botol-botol tu ada macam brand Tupperware dalam kotak 3 segi tu kan. Okey, lepas tu kita adalah tak ada silika kat dalam. Okey, silika ni macam kita beli kasut, dia ada macam biji-biji kasut untuk jaga bau kasut, untuk jaga kelembapan. Tapi untuk produk ubat KKM tu ada silika. Kita tak ada. Buka botol memang tak ada. Sebab kita botol tu buat sendiri, kita punya packaging sendiri, kita memang selamat digunakan walaupun 5 tahun. Kadang kan Nurul beli 2023 expired, boleh guna lagi. Sebab apa? Kita memang bagus, produk sangat bagus. Dia tak ada bahan kimia. Jadi tak perlu takut. Takutlah saat kita tak ada duit, saat kita sakit. Itu perlu takut. Okey, so dua produk killer kita ialah usus dan salur darah. Okey, sebab yelah kita penyakit daripada usus, makan macam-macam, betul tak? Dan salur darah kita macam orang kata batang pahit. Hari ni siapa kolesterol, siapa sakit denyut-denyut kebah-kebah kat leher ke, tolong ambil. Okey, sebab ramai sangat orang muda tak kira usia, dia meninggal saat tidur sebab bila pembuluh darah pecah. Okey, kalau kita innalillah dulu tak apa, tak ada masalah. Kita mati dulu tak ada masalah. Tetapi kita takut. Kita takut kita stroke. Masa kita stroke, pamper, susu, semua kita nak. Emosi kita hilang, duit kita hilang. Memang nak pergi rumah anak, nak tengok cucu, nak keluar pergi padang, main bola, memang tak boleh. Okey? Masa tu baru kita rasa, Allah nyesal pula dah ikut cakap Nurul hari tu. Nak mana benda dah jadi. Okey. So ladang kita, kapas kita, semua kita. Kita adalah pengeluar madu terbesar yang ada empat madu Ni madu tak ada kaki tau, Cik Syafiq. Okay, bee pollen,
Royal Jelly, Bee Honey, Bee Propolis. Okay? So, kita ada 4 madu. Kita ada aloe vera. Aloe vera kita bukan, ada orang kata, contohlah Cik Acha Januru, madu, apa ke nama, Allah Masa Mamat. Apa ni? Lidah buaya ada depan rumah. Daun sabil, aloe vera. So, aloe vera ni sebenarnya ada 3,000 spesies. Kita adalah spesies Barbadacis Miller. Okay, boleh google lah. Spesies yang terbaik adalah spesies Barbadacis Miller. Okay. So, ini produk-produk kita yang orang kata benda ada cop lah. Okay. Dan kita ada halal-halal elo cancer. Kita ada halal-halal dunia. Okay. So kita tak ada penindasan ke atas haiwan, kita tak ada uji-uji tikus, tak ada uji-uji kucing, tak ada. Ya? Oh, kita pun ada iktiraf produk skincare nak comel. Ada belaka penyakit. 1,001 kebaikan produk kita. Okay. So kita ni lah daun sabir masa zaman Nabi pakai dulu kan. Kisah zaman Nabi sakit mata. Madu pun kita pakai. Betul tak? Madu kita tak ada air, tak ada campuran gula. Dia hanya perutusan bunga. Kenapa dia tak ada campuran air? Sebab kita madu gurun. Dan paling murah lah gurun. Kalau gurun 200, 300 lebih, kita tak sampai 100 pun. Kenapa murah sangat dulu? Sebab kita adalah kat ladang lebah sendiri. Kita adalah kilang madu sendiri. Kita sendiri punya. Kita adalah owner. So kita tak perlu bayar ke Encik Acah Jang untuk buat proses. Benda ni tak perlu. Kita sendiri proses. Semua kita punya syarikat kita sendiri, center kita sendiri, semua kita sendiri. So kita boleh jual ikut suka kita nak. Okey, ini saintis-saintis yang kita telah lantik untuk Forever Living product, untuk buat kita punya produk lah. Okey, ini tokoh-tokoh ahli orang kata benda. Allah masih artis lah. Okey, jangan kita rasa Nurul aku nak join, aku nak makan produk ABC sebab artis Zain Azin ada kat situ. Sebenarnya Zain Azin dibayar. Sebenarnya kita lah duta kita sendiri. Kita pakai, kita jadi duta. Contoh, kita berok semelik. Okey. Contoh, kita berak semelik kan. Tiba-tiba berak semelik. Sebab saya sebenarnya cakap penyakit lain. Sebab Kak Nani tadi macam nak share tu. Saya decline. Contoh kita berak semelik. So, kita lega. Ada saya punya tim nak, orang Kelantan. Dulu 60 tahun dah buat semelik. Abang mak ni. Berok semelik lama dah. 60 tahun. Lepas tu tak kambing. Saya tak kenal dia. Saya kenal dia punya upline. Supervisor saya. Lepas tu dia kenalkan saya. Saya cakap dia lama. Saya kata, Abang Mat Tegal. Abang, ya kau nunggu berok gini. Allah lah. Potek kambing. Lalah dia minum sebotol ABG. Besoknya dia pasal, ya Allah nunggu tak ada potek kambing. Abang Mat nunggu sukunya. Nampak tak? Contoh. Kita duta sendiri. Jangan bak semelik jangan ambil ringan ya. Sebab dia macam saluran usus ni macam saluran paip. Saluran paip umur kita kalau sumbat macam mana? Kalau sumbat, dia akan blok. Sebab tu ada orang usus kena potong, ada orang kanser usus, ada orang pakai stoma bag di luar. Pakai bag kan stoma bag tu, bag kain tu kat luar. Lepas tu 3 bulan lagi masuk dalam balik. So kan susah nak hidup. So jagalah usus. Sebab punca penyakit memang dari usus perut. Okay, so ini yang orang tua ni dah masuk Guinness Record sebab dia orang kata dia tua. Nenek kembar paling tua di Jepun. Dia makam dia aloe vera. Aloe vera di Jepun ni 2 liter. Okay, hok sopak. Hok sakit kulit. Hok kuruh. Hok gemuk jadi kuruh. Hok kuruh kering jadi berisi. Kucing sakit pun boleh sihat sembuh dah tua. Nampak tak? Okay. Okay, ni saya akan bagi demo produk dulu. Lepas tu nanti saya tunjuk next untuk bagian bonus ya. Okay, stay sampai habis. Ni pukul 10. InsyaAllah saya cepatkan. Okay, jap. Saya share apa nak Allah Masya Muhammad. Share sound. Mana share sound? Allah. Okay. Kalau tak dengar, komen satu ya. Ataupun buka mic.
Sekarang, saya nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Air putih ini macam badan kita. Bila kita makan ayam cucuk, perasa, pewarna, pengawet, processed food, frozen food, semua itu adalah toksin dalam badan kita macam betadine ini. Kita makan roti canai, teh tarik, mi goreng, 20 tahun, 30 tahun. Tapi badan kita masih tahan lagi. Sebab masih muda. Dan Allah memang bagi kita antibody semua jadi. Sebab itu, makan macam-macam tak jadi apa-apa. Tetapi, bila kita semakin tua, antibody kita semakin lemah. Manakala toksin dalam badan kita semakin bertambah. So, ini contoh toksin dalam badan kita pada umur 40, 50, 60 tahun. Sampailah satu hari Allah keluarkan penyakit kanser, diabetes, stroke, buah pinggang dan macam-macam lagi. Ini mi segera. Dia macam usus kita. Dia menyerap air dan menyerap khasiat. Bila badan kita tak ada toksin, usus kita bersih macam ni. Tapi, bila usus kita mulai kotor, banyak toksin, usus kita akan menyerap semua toksin dan akhirnya tersumbat. Bila tersumbat, anda makan apa-apa pun tak guna sebab usus tak boleh menyerap lagi dan sebab itulah kita tak cukup khasiat dan kita jatuh sakit. Lepas tu, orang kata usus boleh cuci dengan air banyak. Tengok ni, air sebenarnya tak boleh cuci usus yang kotor. So, sekarang kita guna aloe vera gel. Aloe vera gel satu-satunya tumbuhan yang Allah cipta yang boleh cuci usus. Kita tuang sikit dan kita cuci usus kita dengan aloe vera gel. Tengok tindak balasnya. Semua toksin hilang dan ia akan keluar ikut pembuangan. Dan aloe vera gel akan buat perlindungan di atas usus kita. So, bila kita makan balik toksin, ia takkan mudah menyerap sebab dia dah ada protection. Dalam aloe vera gel ada lebih 200 nutrien. So, ujian ini nak buktikan kehadiran nutrien dalam aloe vera gel yang menjadi sumber elektrolit bagi badan kita. So, nampak tak? Bila kita minum air putih, mentol tak menyala. Tapi, bila kita minum aloe vera gel, mentol menyala secerah-cerahnya. Inilah yang membuatkan badan kita bertenaga bila minum aloe vera gel. So, bila badan kita bersih, barulah kita terhindar daripada penyakit 3 serangkai, iaitu darah tinggi, kecil manis, kolesterol tinggi, kanser, stroke dan sebagainya. Jom kita minum aloe vera gel sekarang juga. Okay, next kita tengok omega 3 yang Sekarang, selalu saya nak darah tunjukkan tadi. demo aloe vera gel. Sekarang, saya nak tunjukkan demo minyak ikan dan minyak zaitun yang boleh hancurkan kolesterol jahat dalam saluran darah kita. Kita gunakan Seroform sebagai analogi kolesterol jahat yang ada dalam saluran darah kita selama ini. Untuk pengetahuan, 20% penyakit datang daripada saluran darah yang tersumbat. Bila saluran darah kita penuh dengan kolesterol jahat, ia akan membuatkan saluran darah kita semakin sempit, lama-lama tertutup dan boleh pecah pada bila-bila masa, lalu terjadinya penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan stroke. So, demo ni kita guna air panas untuk memperlihatkan Seroform walaupun direndam dalam air panas tapi ia tidak hancur. Seroform memang sangat degil untuk dipecahkan. Ini sama juga keadaan bila mana kita minum air panas selepas makan, ia juga tidak boleh menghancurkan kolesterol jahat kita tu. Jadi, untuk hancurkan kolesterol jahat, kita hanya guna minyak ikan dari lautan Arktik yang bebas dari pencemaran. Minyak ikan mengandungi kolesterol baik yang akan memusnahkan kolesterol jahat dalam saudara kita. Dalam satu softgel minyak ikan ini, ada mengandungi minyak zaitun sekali. Jom kita tengok apa yang berlaku apabila kita makan satu biji minyak ikan. So, kita tengok ya, apa jadi pada kolesterol kita bila kita makan minyak ikan. Okey, let's say, minyak ikan yang kita makan tu dah masuk ke dalam saluran kita dan berjumpa dengan kolesterol jahat. Okey, kita letak sedikit di tangan. Nanti anda boleh tengok apa yang berlaku pada kulit saya ini ya. Tengok tindak balas minyak ikan kat atas Seroform tu. Nampak Seroform tu makin lisut dan hancur. Begitulah kolesterol jahat dalam saudara kita. Tapi jangan takut, tengok kulit saya tadi, tak kesan dah tak hancur pun. Sebab minyak ikan hanya hancurkan kolesterol jahat saja. Kulit kita, saudara kita, semua terbina daripada protein. Bila kolesterol jahat hancur, saudara kita semakin bersih dan tak tersumbat lagi. So, kita boleh hindar masalah kebas-kebas, serangan jantung, stroke dan sebagainya. Itu sebab kita kena amalkan minyak ikan daripada Forever Living. Okay. So next. Ada Sekarang, saya nak tunjuk. semangat lagi ke? Nak tengok yang ni pula, yang konsep ni. Semangat lagi ke? Cuba bagi api-api. Bagi api-api. Okey, Alhamdulillah. Okey. 3 konsep yang tak ada dalam bisnes lain. Okey, maksudnya macam Nur kata tadi, kalau 1000 ada MLM kat dunia ni yang kita ngeri sangat tu, satu je tak sama. Okey, pertama. Okey. So, dalam pola pemasaran ni ada 4, iaitu simple, duplicate, profit, fund. Okey, nanti Nurul cerita. Okey, tak. Next slide terus.
Okey, konsep yang pertama yang nak cerita tadi simple tiada orang tengah tu. Okey, konsep pertama kita tiada orang tengah. Okey, contoh hak merah ni. Okey, kalau tradisional kita ada ladang orang tengah, agent, stoki, super stoki, whatsoever segala bagai. Sama juga dengan MLM yang 999 tadi. Dia mesti ada turun pangkat, naik pangkat sebab tak kalau kita tak cukup belian, kalau kita tak aktif, mati, kena renew balik, pangkat turun, naik turun, naik turun, naik turun. Itu cerita hot lain. Business MLM lain. Tapi dalam Forever Living Nur cakap dah tadi kita ada apps. Ditambah kita leader kita ajar wajum lagi. So maknanya kita ni, kita terus kilang. Okey, Cik Lokman join pun terus kilang. Cik Muhammad join tu kilang. Cik Syafiq join. Cik Ervin. Semua dari kilang. Tanpa melalui saya. Saya ni datang untuk ajar saja. Okey, untuk bercakap. Wakil Cik Ervin kalau dah Cik Ervin tak pandai. Nanti dah pandai boleh cakap sendiri. Okey, so kenapa kita produk direct kilang? Kita dari kilang. Pangkat diskaun kita tak jatuh mata MLM lain. Okey, siapa yang pernah join bisnes lain MLM macam saya memang kat sini luar biasa. Okey, tak perlu maintain sale, tak perlu apa, kalau kita nak beli ke, tak mau beli ke, tiap-tiap bulan tersebut terpulang. Tak ada masalah, pangkat tak jatuh, diskaun tak jatuh. Tiada minimum order quantity, MOQ, kekal diskaun produk 30% hingga 48%. Okey, kita tidak berkongsi keuntungan dengan sesiapa pun. Kita tak berkongsi dengan founder, berbahagi-bahagi, tak. Okey, kita punya untungan pukal kita dapat daripada kilang. Okey, untung ejen kita macam founder. Untung kita ni macam founder. Sebab permulaan kalau you nak bisnes, betul-betul nak bisnes, ambil terus 60%. Dengar tak? Boleh dengar? Boleh dengar tak saya cakap? Cuba, kalau dengar komen satu. Sebab saya tengok unstable saya punya internet. Okay. So, kalau kita nak bisnes, nak dapat betul-betul kena duduk di 60% keuntungan macam founder. Okay. Founder dapat keuntungan besar kena berpuluh-puluh ribu setiap bulan join. Kena maintain. Okay. So, yang kedua, kita tiada sistem point. Okey. Sistem point ni maksudnya kita tiada sistem PV, BV, SV, UV, tak ada. Okey. Contoh, FLP. Kita beli harga asal produk kilang, beli barang harga RM2,000. Sebenarnya kita bayar dalam ikut harga ahli kita. Tapi harga asal produk tu RM2,000. Jelas tak? So, RM2,000 tadi darab terus 25% dapat RM500. Kita bayar harga ahli tapi bonus kita bayar daripada harga kilang. Berbanding dengan bisnes lain, kalau harga kilang RM2,000 tapi dia tukar kepada point system. 0.8, 0.5, 0.6 PBB tak tahu, cacah marbar sekali. Okey, contoh, kalaulah RM2,000 bahagi dengan 2, you akan dapat 1,000 PV. Daripada duit RM nilainya bagi sistem point. Sebab tu you kena ingat, sistem point ni akan mengecilkan bonus you. Dah tambah pula dolar kecil dari besar jadi kecil. Darab pula dengan 5% kecil. Darab pula dengan 3% kecil. Nampak tak? So you akan dapat RM50. Awak bayangkan nilai barang yang sama. Saya Forever Living nilai barang saya RM2,000. Awak buat bisnes MLM ABC pun nilai barang RM2,000 tapi awak dapat RM50. Saya dapat RM500. Faham tak? So, kalau awak di syarikat ABC nak dapat RM500 macam MLM saya, awak perlu buat 10 kali ganda lebih untuk dapat RM500. Maknanya 50 kali 10 orang baru dapat RM500. Okey, faham? Okey, next. Okey, ini contoh yang saya cerita tadi. Okey? Forever Living masa cakap dah tadi, bayaran bonus daripada kilang, darab 20% dapat RM500 masuk ke akaun. Okey, kalau awak duduk 43% bonus dari kilang, RM2,000 darab 43%, dapat RM800 lebih. Okey, awak tak perlu nak bisnes yang luar sana yang awak tunggu perlu 5 tahun, 21%, 21%, 21%. Minta maaf ya. Okey, kalau bisnes lain, ni masa saya cerita lah. Okey. So, ini contoh riset-riset belian di luar negara dan jangan risau, ting yang berada punch di luar negara, you akan dapat bonus US dollar.
Okey, bonus rate mata wang tertinggi. Kalau duduk di Singapura, bonus Singapura lah. Duduk Brunei, bonus Brunei. Sebab tengok mata wang rate mana yang tertinggi. Kalau negara Malaysia tinggi, tinggilah Malaysia bayar ikut rate Malaysia. Dia bayar ikut mana rate negara tertinggi mata wang. Okey. Yang ketiga sorry. Yang ketiga dia tak ada pairing system. Okey, FLP ni forever living product, dia you ni you. Kalau you ada satu line pun you tetap bonus akan bayar. Okey, tadi saya cerita 25%. Sekarang ini bonus overriding. Bonus you punya extra, royalty bonus you punya 632. Semua bonus dibayar daripada harga jual. 100,000 banyak Nurusi 100,000 tak. Ini 1,000 adalah harga kilang. Mungkin you punya team bayar 50,000 atau 60,000. Contoh. Okey? So, syarikat ABC, you kena ada pair dua, kiri kanan. You kat atas AB. Kalau A tak ada, B ada, you akan jadi flashing. You tengok, 3,000 you dapat. 3,000 1,000 tak dapat. 3,000 kosong tak dapat. So, dia akan jadi flashing. So, kita tak ada. Okay? So, you nak jaga dua pun, you nak cari letak kiri, letak kanan pun pening. Okay? You nak jaga kiri, jaga kanan pening. So, you jaga dah seorang, senang. Okay? Kalau dalam forever living berlaku dua-dua macam ni, tak sama pun you dapat bonus, sama pun dapat bonus, satu kaki pun dapat bonus. Faham? Faham? Tekan satu. Tekan dua lah pula kalau faham, tekan dua. Maknanya dalam forever living tak perlu ada kaki. Kalau you nak ada kaki pun terpulang. Sebab tu saya kata business ni adalah business owner. Okay, you owner business sendiri. Tak perlu syarikat. Kalau syarikat yang mengajar you, Cik Syafiq, you kena buat kaki kiri kan, itu adalah syarikat, business syarikat punya. Syarikat yang untung. Tapi dalam forever living, faham tak masuk? Forever living adalah business owner. You nak buat satu kaki, you buat. You nak buat 10 kaki, you buat. You nak buat 2 kaki, buat. Dalam 10 kaki ada satu kaki je aktif pun tak ada masalah. Dalam 10 kaki, 2 kaki je aktif tak ada masalah. Itu you punya business. Terpulang. Itu baru business owner. Tapi you tak perlu renew seumur hidup. Business you, nama you, nak buat apa? Nak renew. Kalau you renew je bila dah mati, itu business syarikat dia. Sekarang forever, you masuk ni, you punya keuntungan ni, you punya usia ni, sekali je seumur hidup. Sekali je. Tak perlu renew dah. Business lain yang renew tu bukan business you. Kabar je owner, business owner. No, itu business syarikat. Sebab bila you dah mati, dia suruh renew. Duit tu masuk mana? Masuk ke you? No, masuk syarikat. You dapat bonus? Tak. You nak beli satu barang, terpaksa renew sebab dah mati. Buat apa membazir duit RM20 baik isi minyak. RM20 dapat RM26. Lebih kurang. Kan? Jelas Okey, 2 orang je faham. Orang lain faham tak? So, kena ingat kita tak ada pairing. Satu kaki bayar habis. Kalau nak berkaki-kaki, terpulang. Terpulang. Ini bisnes awak. Okey, bagi contoh lain pula. Okey, Allah Akbar. Dan habis dah ni, dalam forever living, kita seka bodoh. Kalau sama pangkat, dia tak akan putus. Dia tak ada pintasan. Istilah pintasan. Okey, kalaulah saya melahirkan Cik Safiq tetap anak saya. Dia jangan berdahaka dengan saya. Dia tak akan berdahaka punya. Dalam bisnes lain, kalau you sama pangkat dengan saya, contoh ada tim saya sama pangkat dengan saya, dia akan jadi side tim saya, duduk sebelah. Jelas? Okey, bila berlaku macam tu, mulalah jadi Cik Safiq. Mu jangan naik manager Safiq, mu jangan naik super stocking, mu jangan naik diamond. Saya contoh ya, tak sebut nama siapa-siapa Maknanya kita akan wujud perasaan, kalau aku naikkan dia, habis aku ni. Mesti duduk sebelah ni. Aku, dah lah Syafiq ni bagus buat kerja. Aduh mati duduk side aku. Dia akan wujudkan perasaan, tak payah, aku benam bukan Syafiq benam. Aku hold dia duduk bawah. Okay. So dalam forever living tak perlu. Syafiq duduk sebelah saya tak apa. Syafiq tetap anak saya. Syafiq naik pangkat sama saya pun tak apa. Syafiq tetap duduk sebagai saya seorang ibu. Gitu. Jelas? Okey, faham. Siapa yang faham ni? Okey, faham. Okey, so melancong tadi saya cerita tadi, melancong luar negara lah, bagai-bagai ni tadi saya cerita dah. Tabung kereta ni adalah tabung Allahumma salli Muhammad, gaji setiap bulan. Kenapa kita panggil tabung kereta, panggil gaji sebab apa? 1,500 hingga 3,000 tadi masuk ke akaun kita selama 3 tahun.
Okay, so dia masuk duit. Contoh kalau bonus kita 6,000, gaji kita 3,000. So berapa? 6, 7, 8, 9. 9,000 masuk dalam. You nak beli kereta macam saya pun boleh. You nak beli rumah pun boleh dengan duit 3,000. You nak simpan dalam SB pun boleh. Company tu lah kata business owner. Company bagi kat kita belanja ikut suka kita. Ha? Bukan company bagi kat kita. Kamu kan, saya company yang hari ni saya bagi satu kereta BMW. Contoh. BMW 20 siri contoh. So, Allah, aku tak suka BMW ni. Kuat minyuk. Bagi kat aku, nanti aku nak isi. Nampak tak? Tapi dalam Forever Living, dia bagi duit kat you. You nak beli kereta kancil ke? You nak beli Azia ke? You nak beli BMW 20 siri, 30 siri ke? You nak beli Alphard ke? You nak beli apa ke nama ke lagi? Kia ke? Terpulang. You nak beli rumah ke? You nak pergi melancong ke? You nak habiskan duit tu terus ke? Terpulang. Nampak tak? Best ke tak best? Alhamdulillah, jelas. Okay. So inilah beli-belilah apa-apa yang nak beli. Nak beli kereta ke apa. Okay, nak beli van jenazah pun boleh. Terpulang. Nak beli rumah pun boleh. Nak beli macam saya pun boleh. Nak beli kereta boleh. Nak beli rumah boleh. Nak beli tanah pun boleh. Terpulang. Okay. So 3 kali percutian. Okay, ni yang saya cover tadilah. Okay. Kita ada 3 kali lah. Nak pergi mana? Nak pergi LIT ke? Nak pergi orang kata ni Allah Masya Mamat. Ini Asia punya. Asia pun pergi juga ke ke mana lah? Ke China. Okay, yang terbaru China. Eager manager semua benua kita pergi. Jangan risau. Okay. Duit poket belanja kita sebanyak inilah daripada 500 USD. Okay. So daripada 2,174 sampai 13,000 kita dapat. Boleh berbelanja di sana. Bab tiket, bab dia tak payah. Nak bawa mak boleh. Nak bawa ayah boleh. Nak bawa laki boleh. Nak bawa anak boleh. Jangan bawa skandal. Okay. So ini 3 contoh-contoh 3 yang kita dah pergi. Alhamdulillah. Kita dah pergi semua. Okey, yang kita pusing-pusing lah. Okey, ini cek chairman bonus manager. Dulu kita ada cek gini tau. Macam cek ni, tapi kita perasan tak dalam Facebook banyak sangat guna-guna muka Leader Forever Living. Bila you WhatsApp, dia kata, ini skim pelaburan. Saya memang geram. Dia guna video-video kita untuk buat pelaburan. Tapi yang aku geramnya, korang percaya. Bayar 1,000 dapat 10,000. Dia nak ambil mana 9,000 lagi. Cuba fikir kot logik. Kan? So company dah, orang kata dah tutup dah. Haramkan terus. Apa ke nama cek-cek ni. Dia tak ada dah tunjuk-tunjuk ni. Dia bagi dekat ni. Dalam ni. Dalam orang kata terus kredit masuk email. Okay, terus kredit ke dalam akaun. Tak ada dah cek-cek. Dulu tunjuk cek, paparan cek. Sampai orang kata, itu say. Bukan, itu adalah bonus kita. So, sekarang dia bagi dekat email. Okay, so saya next. Okay. So, kita kan suka bisnes passive income, active income. So, inilah kita ada passive, ada aktif. Okay, jangan takut dengan 50K, 20K, 8K. Jangan takut. Ini adalah nilai harga produk kilang punya harga kan kita kata dah kita tak ada point system, kita semua bonus dibayar daripada harga kilang, tetapi kita semua membeli dengan harga ahli. Untung tak untung? Kalau untung bagi api, kita bayar sikit, bonus kita bayar daripada harga besar tau. Kita bayar barang harga kecil, bonus kita bayar daripada harga besar, harga kilang hok keluar tu. Jelas? Rasa jelas doa-doa dah ni. Saya rasa dah tahu. Rasa pedih tekuk. Semangat. Okey, jelas Orang baru, jelas tak? Bagi api. Maksudnya, jangan kita fikir aku Nurul penuh. Dah buat MLM Nurul menipu. Tak menipu. Bisnes MLM luar sana semua sistem PW, BW, PUI, BW semua segala. Kita ni ingat barang kita ni, okey ni buku. Barang buku ni, kilang keluar harga contoh. Harga buku ni 500. Sebenarnya kita beli buku ni 400 je. Untung kita dah 100. Sebenarnya betul tak? 500 tadi darab terus 25%. Bukan daripada tolak PBB. No, harga asal. Harga kilang keluar ni. Gitu. Dok faham ke tak tahu lah.
Okay, next. Okay, ini contoh income suri rumah. Okay, income suri rumah yang hanya buat 2023 waktu COVID. Sebab tu saya kata the power business kita ni adalah apps. Bayangkan bulan Mei dia join, Jun, Julai dapat 11,000. Saya nak tanyalah, bukan nak tanya, cerita bulan pertama dia dapat 1450, orang Pulau Pangkul tadi dapat 2,000. You join business lain, you dapat berapa? You dapat 2,000 ke you dapat RM20 bulan pertama? Kan? You dapat 1,400 ke you dapat RM100? Ini Julai you dapat 11,000. Sebab tu saya kata, you nak masuk Forever Living, you tolong dengar cakap. Kalau you betul-betul nak berjaya, grab terus 60% untung macam founder tu. Ini 60% ni. Jangan degil-degil. Ini saya dah tunjuk. Okey, ini bonus tahunan. Bonus tahunan yang 998,153 ni, okey. So, orang kata, Nurul, aku ni nak bisnes. Tapi aku nak bisnes bila aku mati nanti, anak aku boleh waris bisnes aku. Forever Living adalah bisnes yang boleh diwarisi. Okey, you tengok ni. Tanpa daftar pun nama orang yang you nak waris. Tengok The best part nak share juga dengan semua orang. Memang Forever is the best company sebab nama suami, sebenarnya sebelum ni nama suami, tapi bila suami dah meninggal tahun 23 Februari 2021, bulan 9 tu datuk, terus semua bisnes yang ada dapat atas nama suami, terus dapat di atas nama saya. Ini the best Forever. Yang betul-betul namanya Forever, yang betul-betul orang kata diwariskan tu. Itu memang betul real. Sebab saya pada tahun bulan 8 itu juga saya dapat pencapaian 5 angka sebulan itu sampai sekarang, Masya Allah. Sebab saya rasa macam perjuangan ni perlu diteruskan walaupun suami dah meninggal dunia. Okay, Ibu, terima kasih. The best part. Okay. So, bagi yang sedang berbisnes, bagi yang mencari bisnes, buatlah Forever Living, tinggallah bisnes lain. Yang memenatkan. Jujur saya cakap. Sebab kat sini you dapat semua. Kalau you pergi dunia luar sana, mana-mana macam saya cakap, semua MLM. Kira bonus daripada sistem point. Dia akan mengecilkan bonus. Tak ada, lepas tu dia kena renew ahli. Dia punya, apa ke nama lagi, pangkat turun naik. Persen kecil 3%. Okey, kita ni persen bonus 25% terus kalau you nak bisnes. Tak perlu turun pangkat. Tak perlu renew ahli. Bonus dikira daripada harga kilang. Sebab kita ni terus daripada kilang. Okey. So, saya kata tadi, Forever ni private company. Ada orang tak naklah dulu masuk Forever ni sebab tak ada dalam bursa saham Malaysia. Ni bisnes global, cik kakak, adik. Sebab kita adalah private. Macam saya nak masuk bilik acajang, boleh ke tak? Tak boleh sebab private. Saya hanya boleh masuk ke ruang tamu saja. Sama juga Forever Living. Bila you tak ada ahli, you tak boleh ambil pun apa kelebihan Forever Living bagi hadiah produk ke apa, tak boleh. You jadi ahli, you boleh masuk dalam. Sama kok Acajang dulu dia belum berkahwin, bini dia tak boleh masuk pun bilik dia. Tapi bila bini dia kahwin dia, bini dia boleh masuk bilik dia. Itu lebih kurang simple yang boleh faham. Okay. Forever Living ni private. Dia tak perlu shareholder pun lain. Dia orang kata, Allah Masa Mamat, dia orang kata dia sendiri dah raya-raya dah. Sebab dia nak bahagikan orang kata kekayaan tu, keuntungan tu kepada ahli-ahli kita. Okay. Sebab tu kalau you nak bisnes, ikut. Ambil terus 60%. Jangan fikir-fikir sebab dapat produk banyak. 17, 18. Nanti saya tunjuk. Bonus daripada harga kilang. Macam mana Nurul? Dah kalau lah tak ada shareholder, macam mana dia nak kaya Nurul? Okey, sebab tadi Nur kata dia kilang sendiri, kapal sendiri. Yes, mati billionaire. Jadi, dia macam gini. Macam suka Nur kata bagi faham lah senang. Bagi mudah faham. Kalau kita contoh nak pergi Sarawak lah pada bulan 12, 2026. Kita mesti buka satu tabung. Okey, kita dah tabung. Hari ni RM100, esok bulan depan 200, bulan satu lagi 100. Ikut ada. Kita menabung. Okey. So, dekat Forever Living, dia menabung 3% keuntungan daripada 171 negara. Macam kita tadi. Bila menabung, hujung bulan 12, kita pecah tabung, kita pergi Sarawak.
So sama je. Dalam Forever Living dia buka tabung. Dia masuk tabung. Ujung tahun dia buka tabung. Dia bagilah ke Acah Jang sikit, ke Syafiq sikit, ke Cik Lokman sikit, Cik Muhammad sikit, ke Kak Mas sikit, ke siapa ke tadi. Semua orang dia bagikan. Yang penting you punya set nak bisnes. Nak duit, nak sihat. Jangan alasan. Orang cakap gini, kau kata gini. Orang kata gini, kau kata gini. Kau kata gini, kata yang tak boleh. Gitu gini, tak boleh. Okay, so macam mana nak mula? Okay, dah last ni. Macam mana nak mula? Okay, dia ada 2 keahlian. Yang pertama, ahli biasa. Ahli biasa macam dia kata. Walaupun kita bayar RM90 je, kita boleh berniaga di Malaysia, Singapura, Brunei. Okay, 3 negara. Cuma kita lesen L. Lesen L ni tak boleh bonceng. Kalau bonceng kena sama polis. So, maknanya kita tak boleh membonceng. Kita tak boleh menaja. Tetapi kita hanya dapat untung 5%. Okay? Kalau you nak untung besar macam saya tunjuk tadi, bulan ketiga dah dapat 11,000, bulan pertama dah dapat 5 angka 6,000, 10,000, you kena ambil yang 60%. Tunggu dulu. Next. Okay, dipanggil VIP. VIP modal sekali je, 1630. Okay? Sebenarnya 1630 ni, you tu dapat 60% profit. Okay, 30% less produk. Sebenarnya, 1630 ni, you punya bayaran untuk produk bernilai 22,147. Maknanya, you bayar 1630, you dapat produk bernilai 2147. Okay? Bila you VIP, you close satu VIP, contoh, you punya kawan, contoh, weh, kau tahu, kau nak niaga tu, aku niaga modal 1,630, gila, kau sekali je seumur hidup. Nak, weh, aku nak sebab dulu aku 60%, aku bayar sampai 100,000. Nampak tak? So, okay, kita pun daftar dia. Dia beli dengan app dia sendiri. So, apa kita dapat? Daripada ahli dia yang diberi barang, kita dapat dia seorang kita close RM536.75. Dah kalau 2 orang, dok ke 1,000. Balik modal dok. Kalau 2 orang, 1,104 something kan. Balik modal tak? Berbalik-balik dah sangat. Kalau kita jual balik barang dulu 1630, boleh. You akan dapat 500 something, 527 lebih kurang. Okey, untung runcit. Modal sekali je. Okey, macam mana? Okey. Ni saya tunjuk sekejap je lah. Okey, ni cerita kalau you join yang 30% tu. Allah Akbar. Okey. So, kalau you duduk 30%, seorang belilah botol kuning tadi darab 25%. Harga asal produk 11679. So, you dapat RM29, 20 sen. Kalau dah 10 orang beli, dah dapat 292, dah bonus. Okey, kalau you taja macam tadi, dia kata, aku tak nak lah 5%. Aku pun nak untung macam kau kan, 60%. Okey, so 60% tu dari mana dulu? 30% diskaun, 25% bonus, 5% extra bonus. Okey, so aku nak jadi macam kau kan. Kau seorang nak kaya, aku nak kaya, tak apa. Aku nak VIP juga sebab aku nak ambil promosi 1630. So, dia pun ambil. So, you dapat 536. Dah kalau 4 orang join, tak ke? Lebih berbalik modal. You modal 1630. Tapi you dapat balik 2147. Nampak tak? Okay? Nurul, aku tak nak jadi ahli dan Nurul. Tak apalah aku tanya ahli. Lantaklah kau. Dia tak suka jadi ahli sebab dia tak nampak. So, kalau kita jual botol kuning kat dia, satu botol kita boleh untung RM35. Saya nak tanya you, jawab. Ada tak kita jual trading untung satu produk sampai RM35? Ada ke tak? Ada ke tak ada? Jawab. Tak ada tulis tak ada, ada tulis ada. Ada tak? Satu produk RM35. Kalau 10 produk kita jual, hanya satu botol kuning sahaja, satu barang sahaja. Dia ada 2-3 produk kan. Kalau kita jual 10 produk, yang botol kuning saja, kita dah dapat RM350. Memang tak ada. Okay? Memang tak ada. You jual tudung RM5, RM6 je. Dulu saya suka penjual. Saya pernah ambil tudung kat Jalan Tar, balik Tulintan jual, buka bakul lah, bawa pergi office. RM5 je satu, dek. RM5 je satu. Padahal tu minyak, letih apa semua. Tulan balik mak mertua terus pergi. Nampak tak? Ini RM35. Lepas dok berah.
Lepaslah. Sekarang berkata part-time tak ada dah. Okey. So, macam mana nak orang kata 60% ni jadi VIP. Kalau kita nak pergi majlis kahwin, nak pergi majlis mesti kita nak jadi VIP. Nak duduk depan sekali. Kena duduk belakang sekali, dok. Kita mesti nak duduk depan. Sebab kursi baldu. Duduk belakang kursi plastik. Salah kena hok lama, pelepok jatuh bawah. Roboh. Okey. So nak jadi VIP. Macam mana nak jadi VIP? Okey. Ingat promosi ni sampai hujung bulan ni, 31 hari bulan. Seumur hidup je tanpa perlu maintain sales setiap bulan. Tak perlu beli, tak perlu. Kita dah dapat banyak produk, pakailah, juallah, terpulang. Nanti habis baru nak beli pun belilah. Okey. Ini cerita pasal ni. Ini kita bayar 1630. Okey, ikut package lah. Tadi saya orang kata langsam je. Kalau you nak pilih package A, you bayar 1623. 30 nak bayar package B 16. Ikut package. Okay, so dalam package ni you akan dapat produk, you akan dapat botol kuning tu. Tiada maintain sale, tiada percuma botol kuning yang you dapat, you bayar 90, you dapat botol kuning benda 116. Okay, tiada maintain sale, tiada MOQ, tak jatuh pangkat, boleh daftar ahli dan bina network. Lesen berniaga di 170 buah negara, jana income aktif dan pasif. Okay? Diskaun 30%, untuk you 60%. You hanya modal ini saja macam founder. Okay? Kalau you nak 60% jadi founder, okay? Nak 60% jadi founder, you kena keluar 100 ribu lebih. Sebab apa 200 ribu? Sebab apa? Sebab you nak bayar packaging, you nak bayar kilang, you nak bayar marketing, you semua nak bayar. You nak ke sana ke sini, ke sana ke sini, sini ke sana. Macam tu. Okay? So ambil terus yang package ni, terus dapat wajum wajum percuma. Ajar ilmu percuma wajum. Okay. Boleh subscribe wajum. Okay. Ini last video untuk bukti yang terima cek lah. Kita punya orang kata event-event kita lah sekali. Okay. Tak perlu jadi founder untuk jadi jutawan di Forever. Ingat, percaya dulu, pasti berjaya. Macam saya kata tadi, orang kata benda, otak berfikir, hati menilai. Okay, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terguris bicara, tersilap kata saya adalah manusia biasa. Yang baik tu dari Allah, yang buruk tu daripada saya. Okay, Assalamualaikum.